Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf dal. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, letakkan pen di bahagian atas, buat satu garisan melengkung sedikit ke bawah dan terus tarik mendatar ke kiri di atas garisan buku korang. Huruf dal ni tiada sebarang titik ya. Nampak tak? Dah siap satu huruf dal yang kemas dan cantik. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita mula dari atas, buat lengkungan kecil ke bawah dan tarik ke kiri tegak di atas garisan. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf dal ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.